Bagaimana nak tegur orang yang panah baran? Panah baran ni maknanya suka marah. Okey, kita kata la taghdab. Kata lagu tu. Okey? Itu sabda Nabi tu. Faham? Nabi dia tengok orang marah, dia kata la taghdab. La taghdab. Maknanya bahasa Arab lah. Kita orang Kedalalak, jangan marah. Kata lagu tu. Tak. Kenapa? Fa innal ghadab minasyaitan. Kerana marah itu daripada syaitan. Faham? Jadi kawan kita marah, kita kata jangan marah. Kerana marah itu daripada syaitan. Nampak? Dia kata biar aku nak jadi syaitan. Nak jadi syaitan, kita tel atas kepala tu dengan payang wudu. Faham? Kenapa? Kerana Nabi tegur orang marah, la taghdab fa innal ghadaba minasyaitan. Jangan marah, kerana marah itu dari syaitan. Tak jadi apa juga, kita jiruh air. Kerana Nabi kata innama yutbi'un nar al-ma'. Sesungguhnya yang memadamkan api itu ialah air. Sesungguhnya marah yang tidak ada kebenaran itu, marah itu daripada api neraka. Faham? Maka faman ghadiba, barang siapa yang marah, maka falyatawadda, hendaklah mengambil wudu. Soalan seterusnya,